Orang yang susah tidur malam ni sebenarnya orang yang sangat baik. Sebab apa? Kebanyakan orang yang malam-malam tak boleh tidur lena ni, mereka ni kebanyakan orang yang selalu dianiaya, dizalimi, banyak orang buat jahat kat mereka, dan mereka memilih untuk tidak membalasi kejahatan itu, dan mereka memilih untuk berdiam diri. Tetapi pada penghujungnya, bila malam tu datang, mereka akan terkenang-kenang. Orang ni kenapa dia buat jahat kat aku? Apa salah aku buat kat dia? Kenapa banyak orang buat buruk kat aku? Aku buat baik je kat ramai orang. Sebab tu, bagi orang yang selalu berdiam diri bila dia buat jahat atau dianiaya, tolong pilih dua cara untuk hadapi situasi ni. Yang pertama, jika kamu orang yang berani untuk berhadapan dengan orang, maka berhadapanlah dengan orang dengan cara yang matang. Orang buat jahat dekat kamu, buat zalim kat kamu, jumpa, confront dia dan settlekan isu tu. Berbincang dengan dia dan selesaikan masalah dengan cara yang matang tanpa ada emosi. Ataupun cara kedua, kalau kamu tak mampu buat cara pertama, tak mampu nak confront orang yang buat jahat dekat kamu, cara yang kedua, kamu lepaskan dan biarkan. Sebelum tidur, sebut, Ya Allah, semua orang yang buat jahat kat aku, Ya Allah, aku redha dan aku yakin orang buat zalim dekat aku dan aku tidak balas, Engkau yang akan mengadili, Engkau yang akan membalasi, Engkau yang akan jadi wakil yang membela diri aku. Aku maafkan semua, aku redha, Ya Allah, aku nak tenang. Biar Allah settle dia, biar Allah balas dia dengan balasan yang selayaknya. Barangkali Allah balas kejahatan tu dekat dunia, tapi lebih teruk, Allah tak balas kejahatan yang dia buat dekat kamu tu, Allah tak balas kat dunia, tapi Allah balas dekat akhirat. Ketahuilah, orang yang buat jahat dekat orang lain, Allah tak balas dekat dunia, maksudnya Allah tak mau bagi dia bertaubat. Allah tak kasih kat dia, Allah nak biar dia hanyut buat jahat kat ramai orang, dan Allah akan balas dekat akhirat. Hari di mana tidak ada penyesalan, tidak ada peluang untuk dia perbaiki kesalahan dia. Jadi hampa biar je orang buat jahat kat hampa tu. Sebut banyak kali kat hati, Ya Allah, aku redha, Ya Allah, aku nak tenang, Ya Allah, terima kasih bagi ada orang buat jahat kat aku. Dengan cara ini, aku dapat pahala, aku dapat kebaikan, aku dapat kelebihan doa dikabulkan. Ya Allah, aku lepaskan, aku biar. Nah, jangan fikir sangat dah, pening kepala sangat fikir pasal orang buat jahat kat kita. Kita hidup nak tenang-tenang, tak mau gaduh dengan orang. Apapun, tahniah sebab kalian semua dah jadi orang yang hebat dan orang yang baik.